10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada kesemua pendengar webinar pada malam ini. Saya Syed Nizam bin Syed Idris selaku Ketua Jabatan Kejuruteraan Mechanical German Malaysian Institute bersama rakan-rakan seperjuangan saya akan menerangkan bagaimana JMI boleh membina masa hadapan yang cemerlang kepada graduan daripada program yang ditawarkan oleh Jabatan Kejuruteraan Mechanical. Okay, so bagaimana kita boleh membina masa depan yang cemerlang yang saya katakan itu? Okay, pertama sekali matlamat program Jabatan Kejuruteraan JMI ini adalah untuk membantu industri-industri berteknologi tinggi dan industri-industri yang sedang berkembang pesat pada hari ini. Yang mana kita melahirkan graduan yang kita katakan sebagai job ready graduates. Yang mana industri tak perlu melatih diorang ini dengan intensif. Mereka boleh menyesuaikan diri dengan mudah di industri. Ini dibuktikan oleh data yang menyokong perkara ini, di mana ramai graduan kita yang bekerja di industri aerospace, industri pembuatan kapal terbang, industri medical, industri otomotif, industri semiconductor. Surprisingly, selalu orang cakap tentang teknologi semiconductor ni merujuk pada electronics dan material, tetapi sebenarnya industri semiconductor ini disokong oleh mesin-mesin berteknologi tinggi, yang mana untuk membina mesin-mesin ini ia memerlukan kepakaran dalam bidang kejuruteraan mechanical berkejuruan tinggi. Okey, dan bagaimana JMI sebenarnya menyokong dua faktor utama yang dalam mencapai matlamat dia. Okey, yang pertama adalah dari segi kandungan latihan. JMI memang terkenal dengan pendekatan praktikal, 70%, 30%, 70% praktikal, 30% teori, dengan menggunakan mesin-mesin yang sebenar, mesin-mesin yang digunakan oleh industri. Dan pada masa yang sama, kita sentiasa update kandungan latihan kita dengan apa yang dilakukan di industri. Okay, kita sentiasa update. Kita tidak ketinggalan dari segi kandungan latihan kita bersesuaian dengan teknologi terkini. Okay, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah pendekatan student-centered learning. Melalui tiga approach utama, iaitu problem based learning, project based learning dan juga production based learning, dari tahun pertama hinggalah ke tahun akhir. Okay, dan faktor yang ketiga adalah projek tahun akhir. Projek tahun akhir JMI memang terkenal dari segi menyelesaikan masalah-masalah di industri, dan mereka menggunakan peralatan, komponen dan juga perisian yang digunakan juga oleh industri. Dan akhir sekali yang paling menarik adalah dari segi bajet. Pelajar-pelajar JMI mendapat bajet semaksimum RM1,000 seorang. So, diorang boleh explore sepenuhnya komponen-komponen yang digunakan di industri dan membuat projek dengan penuh bersemangat lah, sebab dia ada bajet yang tinggi dan dia sentiasa mendapat sokongan daripada industri. Dan akhir sekali dari segi medium pembelajaran,
Seperti yang kita tahu, industri mahu pekerjanya mempunyai kebolehan bertutur dalam bahasa Inggeris. Itulah yang berlaku pada graduan JMI, yang mana mereka ini mampu bertutur dan juga membuat laporan dalam bahasa Inggeris. Kerana ianya telah dilatih daripada semester 1 lagi. So mereka tidak akan menghadapi masalah apabila membuat presentation pada projek tahun akhir dan juga ketika menjalankan temu duga untuk bekerja. Okey, itu sajalah daripada saya secara umum tentang apa yang tentang kelebihan graduan JMI. Khususnya dalam pada hari ini saya tekankan kepada graduan daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. So sekarang saya akan pass kepada rakan sekerja saya TS Saiful Azril dan juga Abdul Rahman untuk terangkan tentang program-program yang ditawarkan oleh Section Precision and Machining Section Precision Machining and Assembly. Okay, stay tuned. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Saya ucapkan pada para penonton dan pendengar webinar untuk sesi pada malam ini. InsyaAllah kami akan meneruskan perkongsian berkenaan dengan section PMA, iaitu Precision Machining and Assembly. Okey, nama saya Saiful Azril bin Abdul Rahim. Saya merupakan program coordinator untuk program CNC Precision. Okey, so untuk CNC Precision punya program, kami seperti biasa menawarkan program selama 3 tahun, iaitu selama 5 semester di kampus, dan 1 semester akan menjalani implant training ataupun latihan industri. So insyaAllah saya akan ceritakan sedikit berkenaan dengan CNC Precision, yang mana saya mendapat makluman ada lagi di kalangan para pendengar dan juga penonton yang masih lagi belum jelas berkenaan dengan CNC Precision dan teknologi. Okey. So untuk CNC, perkataan CNC itu bermaksud Computer Numerical Control, di mana
ia merupakan satu teknologi yang menggabungkan penggunaan komputer dan juga pemesanan lah. Okay, so bercakap tentang pemesanan, kita mempunyai dua jenis pemesanan, iaitu proses yang dijalankan secara manual dan juga automasi, automation. So untuk CNC teknologi, ia merujuk kepada penggunaan programming lah, okay? Penggunaan programming di mana kita akan menggunakan program untuk menjalankan mesin CNC itu. Okay, so saya boleh pecahkan kepada 4 bahagian lah. Yang pertama, para pelajar akan didedahkan dengan bagaimana untuk menghasilkan drawing, bermula dengan konsep peringkat yang pertama. Pelajar diajar untuk menghasilkan drawing berbentuk 2D dan juga 3D drawing sebelum kita pergi kepada bahagian programming lah. So selepas dihasilkan drawing tu tadi, kita akan ajar para pelajar untuk membuat program lah. Program ini kita menggunakan teknologi yang terkini, menggunakan controller yang didatangkan daripada Jerman, iaitu controller Heidenhain dan juga Siemens. So para pelajar juga akan diajar bagaimana untuk menghasilkan program ini sebelum mereka membuat proses simulasi. Okay, so proses simulasi tujuan dia untuk memastikan bahawa program yang dihasilkan itu tidak mempunyai error, okay, dan selamat untuk dijalankan sebelum dibawa ke mesin CNC. Okay, so proses ataupun peringkat yang terakhir iaitu production, di mana untuk program yang dihasilkan tadi selepas dibuat simulasi, kita bawa ke mesin. So di situlah maksudnya program tadi dijalankan. So proses-proses production ataupun penghasilan produk berlaku. Okay, so untuk seterusnya kita pergi kepada program strength lah. Program strength untuk CNC precision. Yang pertama, disebabkan oleh permintaan yang tinggi, terutamanya di bidang pembuatan berautomasi lah, automated manufacturing. Okay, di mana kalau kita lihat sekarang ni, industri revolution 4.0 sedang meningkat naik dan menuju ke arah industri revolution 5.0. Okay, penggunaan AI dan sebagainya. So di situlah menunjukkan bahawa demand itu masih tinggi untuk para pelajar yang berada di dalam bidang CNC precision. Yang kedua, antara strength untuk program ini ialah di mana kita boleh cater, kita boleh menyediakan pelajar-pelajar dalam bidang manufacturing, automotive, aviation, aerospace, medical. So dia boleh cater banyak bidang-bidang yang berbeza, okay, termasuk juga dalam bidang oil and gas. Okay, dan yang ketiga, untuk pembelajaran CNC di JMI, kita fokus kepada teknologi dan proses yang lebih detail. Sebagai contoh, bila bercakap tentang CNC, kita akan ajar para pelajar kita berkenaan dengan mesin 3 axis, 4 axis and 5 axis, bersama-sama dengan multi-axis machining. Okay, so itu satu kelebihan ataupun kekuatan yang ada di JMI yang mendapat, orang kata, perhatian daripada pihak industri sendiri. Okay, seterusnya untuk bidang ataupun career path lah, bidang pekerjaan, para graduan daripada program CNC berpeluang untuk menjadi satunya CAD/CAM programmer, sebab mereka akan diajar bagaimana untuk buat program untuk menjalankan mesin-mesin CNC. Selain daripada itu, mereka juga berpeluang untuk menceburi bidang CNC machinist, okay, ditawarkan sebagai machinist lah basically. Selain daripada itu, production assistant engineer ataupun jigs and feature designer. Okay, so bercakap tentang jigs and feature designer ni, ini salah satu daripada mata pelajaran yang diajar
di dalam program CNC Precision kerana dia mempunyai elemen-elemen precision itu sendiri. Sebelum kita menggunakan jig dan feature tu untuk proses pemesinan. Okey. Seterusnya saya ingin cakap berkenaan dengan training facilities yang ada di program untuk CNC Precision. Okey, kita ada workshop untuk CNC milling 3 axis, CNC milling 4 axis, CNC milling 5 axis, okey, dan juga CNC lathe. Selain daripada itu, kita juga ada CNC grinding. So selain daripada mesin-mesin yang saya sebutkan tadi, kita juga dilengkapi dengan CAD/CAM Computer Lab, di mana para pelajar menggunakan lab ni untuk belajar bagaimana untuk menghasilkan, bagaimana nak develop program sebelum program itu dihantar ke mesin-mesin CNC yang saya sebutkan tadi. So di antara software-software yang digunakan di GMI untuk program CNC Precision ni, kita menggunakan Pioneer untuk CAM program, kita ada Hypermill, kita ada Mastercam, CATIA, SolidWorks, and of course AutoCAD lah untuk pembelajaran drawing. Manakala untuk mesin-mesin yang kita guna pakai di GMI, kita menggunakan mesin DMG Mori, okey, yang mana DMG Mori sendiri telah pun set up akademi DMG di GMI, yang mana saya akan terangkan sebentar lagi. Okey, selain daripada itu, kita menggunakan mesin daripada Spinel, Rhodes, okey, dan juga Schneider untuk CNC grinding. Okey. Untuk final year project, final year project kita sebagai contoh, kita hasilkan, maksud saya pelajar-pelajar kita telah pun berjaya menghasilkan produk-produk yang datang daripada, for example, macam medical punya part, hip joint implant, ataupun daripada otomotif, motorcycle triple fork clamp, daripada aviation, blade rotor, okey, dan juga cutting tool, iaitu face mill cutter. Okey, itu antara produk-produk yang dihasilkan melalui final year project lah. Okey, yang terakhir daripada saya, ingin saya menyatakan berkenaan dengan skill certification yang kita tawarkan untuk program CNC Precision. Untuk pengetahuan semua, makmal ataupun workshop CNC di GMI telah pun mendapat authorization, certification of authorization daripada DMG Mori sendiri, yang mana kita punya workshop di GMI telah diakui sebagai DMG Mori Academy Training Center. Boleh dikatakan antara satu-satunya DMG Mori Training Center yang ada di Malaysia. So para pelajar sebenarnya sangat bertuah sekiranya berada ataupun sekiranya belajar dalam program CNC Precision, di mana mereka dapat experience lah, merasai sendiri penggunaan mesin-mesin yang setaraf di industri, dan ditambahkan lagi dengan certification yang kita akan tawarkan kepada mereka, iaitu skill certification, okey, di akhir tempoh pembelajaran mereka di GMI. Okey, so saya rasa bagi pihak saya setakat itu sahaja, dan saya harapkan supaya anda semua mendapat informasi dan maklumat yang membantu untuk anda membuat keputusan selepas ini untuk menyambung pelajaran anda di GMI dalam program CNC Precision. Okey. So tanpa membuang masa, saya ingin serahkan mic ni kepada sahabat saya, Mr. Abdul Rahman, untuk meneruskan sesi penerangan berkenaan dengan section ataupun program beliau. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih TS Saiful Azril, kawan saya. Baik, saya di sini pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua penonton dan juga bakal-bakal pelajar GMI. Okey.
Jadi saya ni di bawah Department Mechanical Engineering dan saya daripada bidang Precision Tooling Engineering. Jadi program yang ditawarkan adalah Diploma in Precision Tooling Engineering. Baik, tuan-tuan dan Allah SWT, sebelum kita pergi lebih lanjut di bawah program Precision Tooling Engineering ni, saya nak bawa adik-adik ataupun tuan-tuan cuba kita lihat kembali di sekeliling kita, komponen-komponen ataupun produk barangan di sekeliling kita. Contohnya kalau kita pergi kat dapur kan, kita tengok acuan yang orang tua kita pakai untuk buat kuih, untuk buat kek kan, buat daripada logam ataupun daripada kepingan besi. Bila kita pergi kita punya toilet kat rumah kan, ada bekas sabun, ada botol sabun yang dibuat daripada plastik. Alright. Lepas tu kita pergi kat kereta kan, kita pergi kat kereta. Atas kereta sahaja ada beribu-ribu komponen yang dihasilkan menggunakan komponen logam dan juga komponen plastik. Jadi pernah tak kita terfikir macam mana dia dihasilkan? Sedangkan produk-produk ni ataupun komponen-komponen ni terlalu banyak. Bukan saja di Malaysia, luar negara ada ratus negara, ada ribu-ribu, puluh-ribu komponen kan. So macam mana agaknya industri, pernah tak kita fikir macam mana industri memenuhi keperluan pengguna yang sedia ada? Dan juga kalau kita tengok macam mana, kalau kita fikir macam mana kita nak hasilkan produk-produk yang makin hari makin complicated, lebih custom kan. Ada kawan kita nak yang bentuk macam ni, ada kawan kita nak bentuk yang complicated kan. So macam mana production dia, dari segi pembuatan dia, jumlah pembuatan dia 100,000, 200,000 kan. Jadinya macam mana kita nak jawab soalan ni? Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, adik-adik, bakal-bakal pelajar, jadi bagi menjawab persoalan ni, pihak GMI telah membangunkan satu program yang kita beri nama Diploma in Precision Tooling Engineering Technology, yang mana bidang ini memberi pengkhususan kepada bagaimana pelajar-pelajar nombor satu dia boleh merancang pembuatan komponen-komponen tersebut. Kemudiannya macam mana mereka bentuk, dan kemudian mereka bentuk acuan yang diperlukan untuk hasilkan produk-produk yang kita sebut tadi, dan juga produk-produk lain-lain yang berasaskan logam dan juga plastik. Dan kemudian macam mana proses fabrikasi ataupun manufacturing proses yang sesuai untuk kita hasilkan produk-produk yang kita sebut tadi kan. Jadi di bawah Diploma Precision Tooling ni, Tooling Engineering ni, pelajar-pelajar akan disediakan dengan set skill ataupun ilmu yang diperlukan dari segi mereka bentuk, merancang dan lain-lain, sehingga mana ilmu itu student ataupun pelajar akan aplikasikan di dalam amali, dalam kelas amali mereka. Selepas mereka belajar, mereka terus implement untuk hasilkan produk yang kita cakap tadi kan. So jadi di bawah Diploma Precision Technology juga, pelajar-pelajar akan disediakan supaya mereka boleh menyelesaikan masalah, lebih-lebih lagi masalah di industri, dari segi pembuatan logam dan pembuatan plastik lah yang khususnya. Dan juga macam mana mereka boleh di akhir nanti pembelajaran mereka sepatutnya mereka mampu untuk menyumbang kepada masyarakat dengan menyelesaikan sedikit sebanyak masalah yang ada dekat dalam kita kata masalah harian pengguna-pengguna kan. Alright, kalau kita tengok pada slide saya ni di sebelah kanan, saya ambil contoh kereta. Di atas kereta tu ada macam-macam, ada macam-macam komponen yang dihasilkan berasaskan logam dan juga plastik ataupun sheet metal. Alright, jadi pelajar-pelajar akan fikirlah maka bagaimana kita dapat hasilkan produk ni dengan kuantiti yang diperlukan, dengan kualiti yang baik. Alright, dapat dipasarkan bukan sahaja di dalam negara, mungkin dipasarkan ke seluruh dunia kan. Jadi inilah perkara yang kita akan cuba belajar di bawah Diploma in Precision Engineering Technology. Alright. Kemudian bagi memenuhi objektif yang kita sebut tadi, pihak GMI telah membelajarkan sejumlah wang untuk menyediakan training facility ataupun learning aid, teaching aid yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar.
Jadi teaching aid ataupun learning aids yang kita sediakan di bawah section kita ni, precision tooling engineering ni, dia standard dia adalah sama dengan industri yang ada di industri. Makna kata, anda kata satu hari kalau student habis belajar, jadi dia pergi ke industri, maka tempoh untuk dia melalui proses latihan sebelum dia dapat kerja yang sepatutnya, tempoh tu dapat disingkatkan. Kerana apa? Latihan yang kita sediakan di GMI ini mirip-mirip kepada latihan yang bukan latihan di industri, tapi mirip-mirip kepada kerja yang betul di industri. Alright? Jadinya dari segi mereka bentuk, dari segi prosesnya, semuanya kita designer, sebagai engineer, sebagai software, sebagai analisis, sheet metal analysis dan sebagainya, CNC program dan lain-lain. Dan juga pelajar-pelajar precision tooling engineering mempunyai peluang yang cukup besar untuk sambung belajar sehingga ke peringkat yang paling tinggi. Dan juga student kita disediakan supaya mereka boleh menceburi bidang keusahawanan. InsyaAllah satu hari. Dengan ilmu yang ada, cukup, maka mereka mampu. Alright. Kemudian, untuk saya habiskan saya punya sedikit penerangan, inilah antara komponen-komponen ataupun produk yang dihasilkan oleh bekas-bekas pelajar kami yang sekarang sedang bekerja dan sambung belajar di serata dunia. Jadi saya jemput pelajar-pelajar untuk ambil maklum dan join kita, especially diploma in precision tooling engineering technology. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Saya Haida Visna binti Bakarudin daripada Seksyen Reka Bentuk Industri dan Mekanikal. Di GMI kami menawarkan 2 diploma program, iaitu Diploma in Engineering Technology Industry Design dan juga Diploma in Innovative Product Design Engineering Technology. Apakah perbezaan antara 2 program ini? Untuk industrial design ataupun reka bentuk industri, dia lebih fokus kepada mereka bentuk produk melalui nilai estetik. Manakala untuk innovative product design, dia melihat kepada fungsi dan pembuatan sesuatu produk. Itu adalah perbezaan antara 2 program ini. Mari kita lihat dengan lebih detail untuk industrial design. Industrial design, untuk program ini pelajar diajar menjadi lebih kreatif, praktikal, berfokuskan nilai estetik,
mampu menyelesaikan masalah secara kolaboratif serta melaksanakan proses reka bentuk bermula daripada project briefing hingga kepada pelaksanaan sesuatu reka bentuk. Okey, ini adalah course subjek yang student akan belajar di dalam program ini. Ya. Kita ada design history, design studio ataupun sketching. Ada 2 types of sketching yang mana pelajar akan belajar membuat manual sketching dan juga digital sketching menggunakan tablet. Selain daripada itu, pelajar juga belajar CAD. Ya, di JMI kami ada beberapa software CAD yang digunakan. Kemudian, pelajar juga akan belajar form study, digital design and styling, ergonomics, prototype technology and application, juga model making techniques. Okey, ini adalah set of skills dan knowledge yang student akan belajar ya untuk digital design and styling. Ya, kita menggunakan software Keyshot ya untuk mendapatkan untuk menghasilkan high quality photorealistic 3D rendering and animations. Untuk 3D modeling, student industrial design akan menggunakan Inventor ataupun CATIA untuk membangunkan model dalam 3 dimensi. Manakala untuk sketching and rendering, student akan menggunakan marker color ya, untuk membuat sketching manually. Dan untuk model making, student akan belajar menghasilkan mock-up atau prototype dari pelbagai jenis bahan seperti basa wood, kertas, board dan lain-lain. Okay, ini adalah sebahagian dari senarai peluang pekerjaan untuk pelajar-pelajar dari program Industrial Design. Ya. Ada pelajar kami yang keluar daripada JMI dan bekerja sebagai layout designer, R&D designer, furniture designer, graphic designer dan lain-lain. Okey, beberapa fasilitis JMI kami tawarkan kepada pelajar untuk membantu pembelajaran pelajar-pelajar, especially untuk industrial design program. Kita ada Generative Styling Lab, Creative Studio, Additive Centrum yang mana kita mempunyai beberapa jenis ataupun model 3D printer dan juga Ergonomics Lab. Okey, di sini saya paparkan 2 final year project student yang dilakukan oleh pelajar di semester 5. Ya, ini hanya contoh ya, 2 contoh di sini. Okey, sekarang kita lihat pula kepada program Diploma in Innovative Product Design Engineering Technology, formerly known as Product Design and Manufacturing. Okay. Untuk program ini, dia memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip reka bentuk, proses pembuatan dan teknologi pembuatan, di mana aktivitinya merangkumi keseluruhan pembangunan produk dari mengenal pasti peluang pasaran sehinggalah kepada reka bentuk, ujian ataupun testing dan pembuatan. Okey, di sini saya senaraikan course subjek untuk pelajar-pelajar yang akan belajar dalam program ini. Okey, sama juga seperti industrial design, pelajar akan belajar menggunakan CAD untuk membangunkan 3D models, manufacturing processes, GDT ataupun geometrical dimensioning and tolerance, yang ini sangat penting ya. Design conceptualization and ideation, plastic product design and tooling,
DFMA atau Design for Manufacture and Assembly, CNC Programming and CAD/CAM, Engineering Analysis FEA, dan juga Reverse Engineering. Untuk set skills dan knowledge pelajar ini, contoh CAD/CAM tadi, di JMI pelajar akan menggunakan Power Mill software untuk menjana toolpath bagi mesin CNC yang membolehkan penghasilan komponen kompleks daripada model 3D. Kemudian untuk reverse engineering, pelajar diberi peluang untuk menggunakan 3D scanner untuk merakam atau capture 3D digital bagi sesuatu objek. Okay, di JMI kami menggunakan software Mesh, Mizer dan Katia. Untuk FEA, Finite Element Analysis ataupun untuk membuat engineering analysis, di JMI pelajar menggunakan Altair Hypermesh atau Altair Hyperworks untuk meramalkan tindak balas sesuatu produk ataupun struktur di bawah pelbagai keadaan seperti stres, strain, haba dan aliran bendali. Untuk rapid prototyping, pelajar diberi peluang menggunakan 3D printers untuk menghasilkan model daripada 3D model yang mereka bina sebelum ini. Okey, apakah peluang pekerjaan untuk pelajar-pelajar innovative product design? Okey, adalah seperti di dalam list product designer, 3D modeler, R&D designer, CAD/CAM assistant engineer dan banyak lagi. Okey, ini adalah gambar training facilities yang JMI ada di kampus kami untuk pelajar innovative product design. Juga diberi peluang untuk menggunakan CNC machine. Kita ada CNC workshop yang mana sama digunakan oleh pelajar CNC ataupun CPT tadi. Kemudian reverse engineering lab. Kita ada additive centrum dan of course computer lab. Okey, ini adalah beberapa 3D printer, model 3D printers yang kami ada di JMI. Yang mana untuk frozen machine printer ini adalah menggunakan method SLA, manakala 3 lagi printer, Bamboo, Ultimaker dan Pulsar menggunakan method FDM. Okay. Dan ini adalah contoh final year project dari pelajar innovative product design yang mana mereka menghasilkan a lifting cart. So untuk menghasilkan produk seumpama ini, pelajar di semester 4 dia akan menghasilkan ideation dahulu, start daripada scratch, daripada sketching. Kemudian mereka akan membangunkan 3D model dan produce the assembly drawing, the detail drawings of the part, akan masukkan semua detail GDT di dalam drawing. Kemudian mereka akan buat prototype dan akhirnya menguji struktur produk ini sebelum produk ini dihasilkan atau difabricate. Okay. So itu sahaja daripada saya. So saya harap dengan penerangan ini memberi informasi kepada 2 program yang ditawarkan di bawah section Industrial and Mechanical Design. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So malam masih muda lagi Harap semua jangan tidur lagi di sana. So kami ni basically representing ni lah manufacturing and management program. So kita ada 3 program yang tertera lah dalam section ni, iaitu mechanical engineering in manufacturing, and then kita ada machine tool maintenance, and yang last kali but not the last lah, industrial quality engineering . So basically dia adalah lebih kepada managing industri dari segi proses produksi, macam mana kita nak repair machine, and satu macam mana kita nak pastikan kualiti dari segi pengeluaran kita. So ni adalah program yang mewakili lah. So ni adalah basically high demand job lah, especially yang sekarang ni yang require advanced skill level lah. Terutama sekarang ni Malaysia dah menghampiri kepada semiconductor punya industri. So kita akan cater towards this type of field lah. So ni dah saya lah. So saya basically jurutera pengajar lah dalam diploma in mechanical engineering tech, and especially kita akan lebih fokus kepada manufacturing. So ni dah lebih kepada mechanical engineering, tapi kita akan berorientasikan kepada manufacturing punya sektor. Seterusnya. So dalam diploma ni, so kita lebih fokus lah dari segi ni lah, kalau dalam bahasa komputernya planning, control and optimizing manufacturing process. So dalam bahasa Melayu lebih kepada perancangan dan lebih pada kawalan dan mengoptimumkan proses pengeluaran dalam industri. So macam mana kita nak macam mana kita nak hasilkan jurutera ni, iaitu kita lebih berpaksikan kepada inilah. Kalau tengok pada slide tu, pada 4 kriteria lah, iaitu dari segi pemahaman dari segi engineering drawing ataupun dalam bahasa Melayu technical lah, lukisan teknikal, dan kita terus aplikasikan this engineering drawing dalam pembuatan. So kita ada banyak mesin-mesin dalam kita punya ni lah, kita punya kompleks teknologi kita, dan pelajar-pelajar terus akan aplikasikan engineering drawing. Dia akan faham betul, dia akan aplikasi dalam pemesinan, dan seterusnya kita akan ajar pelajar bagaimana untuk memilih proses manufacturing dan dalam semester 1 dan semester 2. Dan seterusnya pelajar kita akan dedahkan kepada advanced teknologi, iaitu contohnya seperti smart manufacturing dan juga aplikasi elemen IR4. So I think kebanyakan pelajar dan dengar konsep IR4 ni, iaitu dari segi simulation, ataupun satu lagi konsep kalau baru dengar itu digital twin, yang kita akan aplikasikan dalam program ini. Dan seterusnya dengan ini, so pelajar berpeluang so ada banyak peluang pekerjaan dalam sektor, terutama dari segi manufacturing assistant, industrial assistant, automation, and juga automation assistant engineering. So dia akan dedah dengan dua lah, manual dan sistem otomasi yang terkini. So macam mana kita nak dedahkannya, iaitu pendedahan kepada bentuk real industri punya environment yang baru kita telah develop iaitu dari segi smart mini factory lab, yang berorientasi kepada 2 teknologi yang kita aplikasi, iaitu Siemens dengan Bosch. So pelajar berpeluang ni tak ada di mana-mana tempat lain ada, tapi di antara center di Malaysia yang kita aplikasikan Bosch dan juga Siemens punya teknologi, dan pelajar berpeluang untuk belajar dan berlatih dengan teknologi terkini, contohnya seperti IPC, Industrial PC, PLC programming, dan juga IoT. Dan terus kita akan dedah kepada teaching factory, contoh seperti Lean Manufacturing Lab, dan juga pada Machine Element, Static and Dynamic Lab lah. So ni antara teknologi center yang kita dah sediakan untuk belajar. So bukan saja secara teori, pelajar juga berpeluang untuk belajar secara praktikal. So janganlah takut So kita akan belajar step by step, and you will get all the experience in the real industrial environment. Seterusnya. So ni adalah hasil daripada pelajar kita. Ini adalah yang baru ni, Firdaus dengan Akmal
barunya selesai dia punya final year project. So ni adalah kita punya bahan teknologi baru lah. This is MMS 4.0 Bosch. So pelajar dapat belajar daripada A to Z teknologi terkini dari segi PLC, integration, IoT, real time. So all the yang teknik-teknik terkini kita apply dan kita aplikasikan dalam dunia manufacturing. So pelajar-pelajar berpeluang dan juga kita akan berikan kompetensi punya ni lah, certification untuk in terms of Bosch. Okay, seterusnya. So ni antara skill certification yang kita develop under Bosch lab baru je dibangunkan. So ni boleh menunjukkan sikit lah dari segi resume pelajar selepas selesai diploma. So ni adalah elemen lah. So smart manufacturing, IoT exposure. So you have the real experience, high end punya manufacturing. Lepas tu again, jangan takut, everything is hands on secara practical. And hopefully setelah habis kursus ni, kebanyakan adalah industry ready. So tak perlulah industri tu untuk latih lebih lah. So terus boleh bekerja dalam bidang engineering lah, ataupun dalam mechanical engineering technology in manufacturing. So saya selesai bagi saya teruskan dengan terima kasih kepada Sir Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So terutama sekali saya nak terima kasih kepada para penonton sebab sudi untuk join kita orang pada malam ni. So untuk saya akan cover untuk course diploma in engineering technology for machine tools maintenance. So next. So as we know, apa yang kita tahu sekarang ni dunia semakin berkembang maju, which mean dunia industri manufacturing, industri pembuatan juga sedang giat berkembang. So as per statistik, peningkatan permintaan pekerjaan di bidang industri pembuatan meningkat daripada 2024 ke 2025. So bila kata pembuatan tu makin banyak, mesin-mesin juga makin banyak, dan maintenance, expertise maintenance semakin diperlukan. Di JMI, student-student akan belajar for calibration and tolerancing, service and retrofitting, PLC iaitu programmable logic control, condition monitoring, diagnosis and troubleshooting. So ini ialah skill-skill yang korang akan belajar, which mean skill yang orang cakap require advanced technology yang korang kena faham. Truly korang kena explore banyak. Tapi di GMI korang akan didedahkan through skills and knowledge yang GMI akan provide lah. So apa yang korang akan expect in future is for your career. So korang boleh continue as machine maintenance specialist, korang boleh continue as machine tool technician, maintenance assistant engineer, and automation assistant engineer, and macam-macam lagi. And even korang boleh continue untuk sambung belajar for the untuk degree lah. So next, for our training facilities, JMI equipped dengan machine service and retrofitting lab. Kita orang ada machine electrical faults and diagnosis lab, programmable logic control lab, pneumatic and hydraulics lab, dengan vibration and condition monitoring lab. So yang ni ialah projek-projek FYP daripada budak-budak semester lepas dan semester tahun ni, untuk FYP 2. So first tu gambar yang atas tu korang boleh tengok student diorang upgrade and repair FP1 milling machine. And second one, diorang repair untuk Weiler Primus lathe machine, which is untuk yang the first one diorang ada tambahkan safety cover, diorang redo balik warna, recolor balik
untuk bagi nampak dia berwajah baru. Then for the refurbish Weiler Primus Lead machine tu, daripada tak boleh bergerak, diorang buat boleh bergerak semula. Diorang upgrade, diorang tambahkan safety features pada machine tu. And next yang bawah, for the press and multi bending machine, the orange color. So ini ialah mesin baru yang ada, yang diorang buat sendiri. Diorang develop untuk digunakan from scratch lah, daripada kosong diorang buat. And next for the retrofit and maintenance of CNC milling trainer. So for next saya akan pass kepada Sir Saiful untuk program yang seterusnya. Okey, terima kasih rakan saya Cik Nazrin. Okey. Okey, nama saya Saiful Izam bin Abdul Wahid, pensyarah, salah seorang pensyarah di Jabatan Mechanical Engineering. Saya mewakili program Diploma in Industrial Quality Engineering Technology. So antara program-program yang di bawah section Manufacturing and Management. So kalau kita tengok dari skrin di sini, kalau perasan di dalam kotak kecil tu, kita ada offer Lean Six Sigma Certification. And jarang-jarang institusi akan tawarkan kepada sebarang sijil profesional pada pelajar. So kita ada juga sijil Ergonomics Risk Assessment Certification. Pun kita antara institusi dalam Malaysia yang tawarkan kepada pelajar juga. Kemudian kita ada kita dalam proses untuk mendapatkan calibration center dalam Jabatan Mechanical supaya kita boleh buat calibration. Itu dalam proses. So di samping kita ada peralatan kita panggil yang brand jenama yang paling inilah terkenal dalam bidang pengukuran. Okey, diploma Industrial Quality Engineering dia punya fokus adalah untuk membuat inspection ataupun pemeriksaan di dalam bidang engineering. So di mana kalau kita tahu, kalau dari segi pemeriksaan inspection ni memang di mana-mana saja kan, dalam any industri yang kita ceburi lah. So graduan-graduan kita memang terlatih untuk membuat sebarang kita panggil solution, ataupun kalau program-program seperti Kaizen, continuous improvement, memang kita dah berminat lah. Pelajar kita adalah memang sangat-sangat biasa lah. So the learning exposure basically adalah memang akan industry based, dan so kita akan approach our project menggunakan tools yang kita belajar kan. So kalau kat sini dari segi konsep, dari segi skill and knowledge memang kita dah terbukti. Pelajar-pelajar kita bukan saja terlatih, ada sijil keterampilan dan juga terdah pada kita panggil pembelajaran tentang ISO, which is dari segi demand from industry adalah sangat-sangat diperlukan lah kan. So kalau dia punya dari segi career path, basically QA, QC engineer, quality auditor, inspector dan juga process improvement coordinator. So basically bidang kita adalah bidang sangat luas. Tak semesti saja industri, it can be hospital punya industri, it can be tourism yang industri, it can be anything. So for quality punya career adalah sangat-sangat luas lah. Okay. So di samping itu kita juga mempunyai fasiliti yang kita panggil sangat-sangat canggih. Kita ada CMM Lab. CMM Lab adalah Coordinate Measuring Machine yang missionnya adalah mission daripada Zeiss. Kita tahu Zeiss ni adalah brand Jerman lah. Dan kalau di sini calibration lab, peralatan kita mostly adalah peralatan daripada Mito Toyo. Kalau for those yang memang familiar dengan brand-brand ni, memang kita tahulah adalah brand yang sangat-sangat canggih lah. GD&T Lab, kita ada Metojo Lab, kita ada IQM Learning Center, dan kita ada juga yang terbaru adalah Ergonomic Lab. So di mana kalau kita tadi kita tengok, kita tawarkan sijil profesional ERA under DOSH yang kita tawarkan pada pelajar-pelajar kita lah. So so untuk projek tahun akhir, basically setiap semester kita akan dedahkan pelajar-pelajar kita kepada
projek yang memang asal dari industri. So kita dedahkan mereka dan kita akan approach company-company untuk kita buat a lot of some sort of improvement ataupun kaizen. So kalau kat sini kita tengok kita ada involve dengan Ingres Katayama di Bandar Baru Bangi. Kita ada di ATC Industrial Automation di Puchong dan yang terbaru di Asia atau company Red Chain untuk dari segi logistik. So okey, macam saya tunjuk dan macam saya beritahu tadi adalah memang kita offer pelajar-pelajar kita CJ profesional yang memang boleh katakan percuma. Which is Lean Six Sigma Green Belt, yang mana dia authorization dia lah daripada Australia. Dan kalau di tengah ni adalah CJ sebagai ERA, Economic Risk Assessment under Economic Trained Person. Dan kalau kita tengok dalam website DOSH, memang nama-nama pelajar-pelajar kita adalah tertera. So status pada setakat tahun ni untuk pelajar-pelajar kita dah ada 70 pelajar yang telah awarded Green Belt Lean Six Sigma. Dan satu lagi adalah pada semester ini pelajar-pelajar kita juga seramai 30 student telah awarded ETP under DOSH. I think daripada saya. So secara keseluruhan program ini menyediakan gabungan teori, praktikal, pensijilan industri dan adalah pilihan terbaik bagi mereka yang ingin membina kerjaya dalam bidang kejuruteraan kualiti. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Itulah tadi sedikit sebanyak penerangan daripada saya dan juga rakan-rakan saya tentang program yang kita tawarkan. Mungkin tadi pada peringkat awal tadi agak tidak jelas. Saya cuma rangkumkan balik yang mana program-program yang ditawarkan oleh Jabatan Kejuruteraan Mekanikal DJMI ini adalah program yang relevan dengan industri semasa, yang mana daripada tahun 1992 sudah ramai graduan-graduan kita yang berjaya dan sekarang ni memegang jawatan yang besar di industri otomotif, industri semikonduktor, industri aeroangkasa, dan bukan saja bekerja di Malaysia, juga di luar negara, seperti di Singapura, di Thailand dan di Eropah. So
Dengan ini saya berharap ramai remaja atau lepasan SPM akan melihat dengan lebih jelas program-program yang kita tawarkan di dalam kita punya social media dan juga di Instagram Mechanical Engineering Department. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih di atas perhatian tuan-tuan semua. Tuan-tuan dan puan-puan, maaf. Okay. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Saya wakil daripada unit kemasukan JMI, Ashraf, dan saya akan berkongsi maklumat penting berkaitan pengesahan tawaran, bayaran dan proses pendaftaran untuk program diploma JMI bagi ambilan Julai 2025. Pertama, bagi calon yang telah menerima tawaran, proses pengesahan terima tawaran dan bayaran yuran pendaftaran telah pun bermula pada 1 Mei 2025 dan akan berakhir 29 Jun 2025. Anda perlu membuat bayaran yuran minima secara dalam talian melalui pautan rasmi kami yang tertera di jadual kami ini, iaitu jmi.viling.com/oa dan /login. Dan yang kedua, selepas pengesahan dan bayaran selesai, anda perlu melengkapkan proses pendaftaran sesi akademik secara atas talian yang melibatkan muat naik lampiran B serta pilihan asrama. Ini akan dibuka mulai 30 Jun sehingga 2 Julai 2025, juga melalui laman yang sama. Dan seterusnya, yang ketiga, untuk pendaftaran asrama secara fizikal, kita dibahagikan kepada dua sesi. Sesi pertama untuk pelajar yang di bawah Jabatan Komputer Maklumat akan berlangsung pada 5 Julai 2025 pada jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari bertempat di Dewan Faisal Hassan di JMI. Untuk sesi kedua pula, untuk pelajar program lain seperti di bawah Jabatan Elektrikal dan Mekanikal akan diadakan pada hari yang sama pada 5 Julai 2025 bermula jam 2 petang sehingga 5 petang juga di Dewan Faisal Hassan di JMI. Dan akhir sekali, pada semua pelajar baru akan melalui sesi orientasi yang akan berlangsung selama 2 hari iaitu pada 6 dan 7 Julai bertempat di tempat yang sama juga di Dewan Faisal Hassan di JMI. Seterusnya, untuk pelajar yang masih belum lengkapkan permohonan atau yang baru ingin memohon masuk ke JMI, sukacita dimaklumkan bahawa tarikh akhir penghantaran permohonan adalah pada 22 Jun 2025 iaitu hari Ahad. Jadi pastikan anda lengkapkan permohonan selewat-lewatnya pada tarikh tersebut. Permohonan ini boleh dibuat secara dalam talian melalui laman web rasmi permohonan kami di jmi.filing.com/oa/login. Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah untuk log masuk ke sistem, jangan risau, anda boleh terus hubungi kami melalui email di admission.jmi@jmi.edu.my. Pastikan anda sertakan maklumat berikut dalam email, iaitu yang pertama adalah nama penuh, yang kedua adalah nombor kad pengenalan, ketiga nombor telefon, dan jelaskan isu atau masalah yang anda hadapi. Dan akhir sekali, jika anda perlukan bantuan lanjut, boleh hubungi kami yang tertera di skrin anda di talian hotline yang tertera di skrin, nombor telefon kami dan website rasmi www.jmi.edu.my. Dan seterusnya, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram dan TikTok dengan nama guna Official JMI. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya mewakili unit kemasukan JMI. Harap semua maklumat yang saya sampaikan tadi jelas dan dapat bantu anda untuk membuat persediaan masuk ke JMI nanti. Saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada semua calon yang telah menerima tawaran ke JMI. Dan selamat datang kepada anda yang bakal menyertai belajar di JMI. Sekian pada saya, terima kasih. Okey, ada apa-apa soalan? Terutama tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan program daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Okey, jika tiada soalan,
terima kasih di atas masa yang telah tuan-tuan dan puan-puan luangkan. Sekali lagi saya ingin tekankan bahawa program-program yang kita tawarkan adalah relevan dengan industri semasa dan graduan kita memang menjadi pilihan industri untuk bekerja, dan juga pihak universiti pun memang amat suka dengan graduan kita kerana mereka mampu untuk relate apa yang diajar semasa peringkat ijazah bachelors dengan apa yang berlaku di industri dengan mudah, dan mereka mampu membuat projek-projek tahun akhir yang amat dibanggakan oleh pihak universiti. So itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.